Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Amnan Syabir bin Arawan di 2025 13 kali 6596. Dalam video kali ini, saya akan membentangkan tajuk bab 10 iaitu Special Juvenile Offender Population. Di mana bab ini berbincangkan tentang kumpulan pesalah juvenile dan yang terlibat dalam pelakuan delinquents, tetapi juga mempunyai masalah yang lebih kompleks sekaligus memerlukan pendekatan dan intervensi yang lebih khusus. Special Juvenile Offender Population merujuk kepada remaja yang melakukan kesalahan undang-undang dan pada masa yang sama menghadapi isu seperti penyalahgunaan dadah dan alkohol, masalah kesihatan mental, masalah pembelajaran, pelibatan dalam geng dan kesalahan geng berulang. Golongan ini dianggap sebagai populasi khas kerana pendekatan hukuman biasanya selalunya tidak mencukupi untuk menangani masalah sebenar yang mereka hadapi. Kategori Special Juvenile Offender Population terdapat beberapa kategori utama. Yang pertama adalah remaja yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Remaja ini sering terlibat dalam kesalahan-kesalahan seperti kecurian dan pergaduhan, yang di mana apabila penyalahgunaan dadah berlaku mewujudkan kesalahan yang baru iaitu kecurian dan pergaduhan. Yang kedua adalah remaja yang mempunyai masalah kesihatan mental seperti ADHD, kemurungan dan juga gangguan tingkah laku. Dan masalah ketiga adalah remaja yang mempunyai masalah pembelajaran dan perkembangan, yang di mana akibat daripada latar belakang yang berbeza, latar belakang yang kompleks, masalah kewangan dan masalah keluarga. Yang keempat adalah remaja yang terlibat dalam geng dan jenayah yang berulang, yang di mana mereka dipengaruhi oleh rakan sebaya yang teruk ataupun negatif dan termasuk dalam kumpulan geng yang negatif. Okey, kita beralih kepada statistik, yang di mana dari segi statistik pelibatan remaja dalam kes ini menunjukkan angka yang membimbangkan, yang di mana menurut rekod Akta Kanak-Kanak 2001 sebanyak 5,633 kes juvenile telah direkodkan di Malaysia pada tahun 2020 hingga Jun 2025. Daripada kes tersebut, sebanyak 2,006 kes telah berlaku pada tahun 2023 dan meningkat kepada 2,442 kes pada tahun 2024. Pada tahun 2025 telah merekodkan 1,185 kes dalam tempoh Januari hingga Jun, yang di mana statistik ini menunjukkan bahawa isu delinkuensi juvenile masih berterusan dan tidak menurun secara ketara. Statistik umur pesalah juvenile pula dapat dilihat daripada golongan remaja yang amat meningkat, yang di mana sebanyak 3,637 kes melibatkan remaja berumur 16 hingga 18 tahun. Hal ini berbanding jauh daripada golongan kanak-kanak iaitu 7 hingga 10 tahun yang hanya mencatatkan jumlah paling rendah iaitu hanya 21 kes sahaja. Ini menunjukkan bahawa peringkat akhir remaja menunjukkan fasa yang paling berisiko untuk terlibat dengan pelakuan delinquents. Statistik mengikut negeri pula dapat dilihat di mana negeri Selangor menunjukkan statistik yang paling tinggi iaitu sebanyak 892 kes. Yang kedua adalah Johor iaitu sebanyak 731 kes, Perak sebanyak 506 kes, Sabah sebanyak 474 kes, Sarawak sebanyak 460 kes dan Kedah sebanyak 433 kes. Data ini menunjukkan bahawa kawasan yang lebih padat penduduk dan pesat pembangunannya mempunyai risiko pelibatan juvenile yang lebih tinggi. Faktor penyumbang kepada Special Juvenile Offender Population ini terbahagi kepada empat. Yang pertama adalah faktor keluarga, iaitu konflik keluarga, pengabaian dan kurang pemantauan ibu bapa. Yang kedua adalah faktor rakan sebaya, iaitu pengaruh negatif dan penyertaan dalam game seperti merokok, membuli dan sebagainya. Yang ketiga adalah faktor sekolah, yang di mana kegagalan akademik dan keciciran akibat faktor daripada kurangnya pendidikan daripada ibu bapa dan guru. Dan yang keempat sekali iaitu faktor individu, iaitu dari segi emosi, mental dan kawalan diri yang lemah. Implikasi terhadap intervensi dan pemulihan, yang di mana bab ini menegaskan bahawa remaja dalam Special Juvenile Offender Population tidak sesuai ditangani melalui hukuman semata-mata. Berkaitan ini lebih berkesan termasuklah dari segi kaunseling, terapi psikologi, program pemulihan dadah, pendidikan khas dan latihan kemahiran dan juga pelibatan aktif keluarga dan komuniti. Pendekatan ini selari dengan konsep keadilan restoratif
yang menekankan pemulihan dan pembangunan semula remaja. Sebagai kesimpulan, Special Juvenile Offender Population merupakan kumpulan remaja yang mempunyai keperluan khas dan risiko tinggi yang terlibat dengan jenayah berulang. Statistik yang dibincangkan jelas menunjukkan bahawa masalah ini memerlukan intervensi awal, menyeluruh dan berterusan. Kerjasama antara keluarga, sekolah dan masyarakat, sistem perundangan amat penting bagi membantu remaja ini kembali ke landasan yang betul. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.